Usaha menyelamatkan harimau Malaya bukan sekadar menambah populasinya. Habitat, sumber makanan dan laluan hidupan liar juga perlu dilindungi bagi memastikan spesies ikonik negara itu dapat terus hidup di hutan. Ikuti laporan siri kedua sempena Hari Harimau Sedunia disediakan Mas Zarif Zafri Aziz Desa. Gangguan habitat bukan sahaja meningkatkan risiko harimau Malaya keluar dari hutan, malah boleh mencetuskan konflik dengan manusia. Sehubungan itu, setiap perancangan pembangunan berhampiran hutan perlu mengambil kira kawasan keliaran dan laluan hidupan liar. Bila merancang untuk buat jalan raya tertentu atau nak buat kawasan perumahan ke kawasan taman berdekatan dengan hutan, mereka kena masukkan elemen kita panggil wildlife management plan. Perancangan pelan hidupan liar. Mereka tahu dekat sini ada binatang, sekumpulan binatang, atau harimau ke dan sebagainya. Mereka kena pastikan perancangan tersebut ada buffer zone. Usaha pemulihan populasi turut dilaksana di Pusat Konservasi Harimau Malaya di Lancang, Pahang. 9 ekor harimau Malaya ditempatkan di pusat ini, termasuk 3 pasangan bagi program pembiakan. 2 anak harimau jantan yang berusia 10 bulan sedang menjalani proses meliarkan. Dekat MTC kita ada 3 objektif: pembiakan, meliarkan, pelepasan. So yang ini di sini kita ada 3 pasang. Yang mana untuk 3 pasang ni dia untuk pembiakan. Yang ni kita bagi dia bersama membiak. Dapat anak kita akan train untuk diliarkan, tetapi maknya perlu liar. Sebab ibunya yang akan train anak untuk liar. Proses meliarkan membabitkan latihan memburu, mengurangkan hubungan dengan manusia serta membentuk naluri untuk hidup di habitat asal. Tempoh antara 2 hingga 3 tahun dianggarkan diperlukan sebelum harimau boleh memasuki fasa pelepasan. Ketika ini harimau Malaya yang diberi nama Spot baru sahaja selesai memburu rusa, dan Spot akan berada di laman senam ini selama 3 hari sebelum dipanggil masuk ke dalam kandang atau dikenali kurungan malam. Pada masa sama, operasi bersepadu khazanah serta pelantikan ranger komuniti turut dilaksana. Ia bertujuan membantras pemburuan haram, pencerobohan, pembalakan dan penyeludupan di kawasan hutan. Kita nampak dalam beberapa tahun ini sebenarnya populasi harimau Malaya kita telah meningkat. Dan kita akan umumkan angka populasi yang sebenar dalam masa yang terdekat. Peningkatan itu perlu disokong dengan pelindungan habitat, penguatkuasaan penterusan dan kerjasama semua pihak. Laporan Mas Zarif Zafri Aziz Desa, TV3.